para perwakilan sekalian. Sekarang wujud kelompok tertentu yang menggarap nafsu, kedangkalan ilmu, serta perjuangan individu menjadi runut dan lagu politik yang baru. Mereka tidak ubah seperti agas-agas sumbang yang gemar menangguk di air keruh, terkinja-kinja ke hulu dan ke hilir dengan pendekatan sembrono dan populis. Ia sebenarnya tidak lebih daripada gula-gula politik ditabur demi mengumpan sokongan merebut kuasa yang sudah lama mereka dambakan. Golongan sedemikian adalah satu gerombolan pemancing terdesak, sanggup meletakkan cacing-cacing simpati agar kail muslihatnya disentak mereka yang termakan tipu helah betapa setiap janji-janji manis yang ditabur bukan saja memusnahkan diri, malah menggadai negara. Filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berjudul 6 Jahanam telah mengisahkan tentang 6 orang penjenayah yang membuat onar dalam masyarakat dengan perbuatan merompak, mencuri, membunuh dan merogol. Hari ini masyarakat kita tidak terlepas daripada terpaksa berhadapan dengan 6 jahanam bersih modern, polemik politik pembangkang jijik. Buktinya adalah melalui percubaan pembangkang yang berangan-angan melaksanakan 6 formula kehancuran negara yang saya sifatkan sebagai formula 6 jahanam. Pertama, menjahanamkan sistem demokrasi. Pembangkang sering kali menggunakan kebangkitan di Timur Tengah untuk menghasut rakyat negara ke arah revolusi jalanan. Arab Spring di Malaysia, kata mereka. Di manakah letaknya akal fikiran mereka kalau kita ingin disamakan dengan negara Tunisia, Mesir dan Libya? Malaysia amat berbeza dengan negara yang huru-hara di Timur Tengah. Namun pembangkang menggunakan perkara ini untuk meniup api kebencian kepada kerajaan. Inilah agenda tersembunyi yang ingin mereka capai tak kala idea mengadakan bersih mereka canai. Matlamat mereka bukannya pemerkasaan sistem pilihan raya yang adil. Sebaliknya ia adalah wahana menyebarkan debu-debu sanksi yang akan menimbulkan kekacauan yang maha kelam kabut dalam sebuah negara berdaulat. Pada mereka, sistem demokrasi itu tidak wujud di bawah pentadbiran BN. Pada mereka, BN adalah pencuri pilihan raya, menindakkan suara rakyat dan menggunakan serba macam taktik kotor untuk kekal berkuasa. Jika benarlah Pakatan Pembangkang mendukung demokrasi, mengapa sehingga hari ini mereka tidak pernah melahirkan rasa kesal mengenai insiden September 16? Sedarkah kita propaganda rampasan kuasa September 16 adalah satu bentuk penghinaan kepada amalan demokrasi yang wajar dirakam sebagai satu detik hitam dalam sejarah negara? Tak cukup dengan itu. Baru-baru ini Azmin Ali dengan gah dan romantis mengumumkan hasrat PKR untuk memecah tembok penjara bagi membebaskan Anwar sekiranya didapati bersalah dalam kes liwatnya. Sungguh romantis. Sememangnya ini bukan kenyataan pendukung demokrasi yang sebenar. Undang-undang negara, sistem kehakiman negara semuanya tidak diendahkan. Sudah terang lagi bersuluh keluar dari mulut mereka sendiri. Agenda mereka hanya satu, yaitu memastikan Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan apa jua cara, halal atau haram. Dan konsep demokrasi ini hanya menjadi alat bermusim ke arah sasaran sempit mereka. Tidak syak lagi demokrasi negara menjadi mangsa pertama di bawah kerakusan Pakatan Jahanam. Burung bayan terbangnya tinggi, hinggap seekor di pohon pisang, mengaku konon pejuang demokrasi,
rupanya penghasut jalan songsang.